Daun dilipat, anyamnya tepat, isi yang manis bagai senyuman. Kemana tempat kita melawat, mari bermaaf dan bersalaman. Di kesempatan di majlis Hari Raya hari ini, saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua warga KPJ dengan ucapan berbahagia, bergembiralah di hari lembaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama mari sama-sama kita melafazkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini program sambutan Hari Raya Aidilfitri peringkat Sekolah Menengah Kompleks Padang Jambu berjaya diadakan, dan saya mewakili pihak PIBG Sekolah Menengah Kompleks Padang Jambu merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh warga Sekolah Menengah Kompleks Padang Jambu atas persediaan untuk mengadakan sambutan perayaan pada hari ini. Semoga sambutan perayaan kali ini akan bukan sahaja meriah tapi dapat mengeratkan hubungan silaturahim sesama ahli warga Sekolah Kompleks Padang Jambu, sama-sama saling menghulurkan tangan, bermohon kemaafan sesama kita di atas kesilapan di masa yang lalu. Dan akhirnya saya sekali lagi mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh warga Sekolah Menengah Kompleks Padang Jambu, dan mohon maaf zahir dan batin sekiranya ada kesalahan dan kesilapan sepanjang saya diamanahkan sebagai pengerusi PIBG Sekolah Menengah Kompleks Padang Jambu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.